3 tahun pentadbiran kerajaan Madani dilihat berjaya menetapkan semula haluan negara, memulihkan keyakinan rakyat dan mengembalikan fokus kepada agenda pembangunan jangka panjang yang lebih inklusif, serta berpaksikan kesejahteraan rakyat walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan itu dibentuk pada saat negara berdepan ketidaktentuan politik dan ekonomi serta keperluan mendesak untuk memulihkan kestabilan nasional. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, keutamaan kementerian adalah untuk memastikan pembangunan desa tidak tertinggal, malah diangkat sebagai pemacu utama pertumbuhan negara. Pada masa yang sama, Ahmad Zahid berkata, transformasi modal insan melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional menunjukkan keberhasilan yang kukuh apabila kebolehpasaran graduan institusi itu meningkat kepada 95.1% berbanding 9.45% tahun sebelumnya, manakala kemasukan pelajar melonjak kepada 212,022. Beliau berkata, program Pratahfiz Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, telah melahirkan 52,000 hufaz cilik, manakala TVET Majlis Amanah Rakyat dan TVET Teknopreneur mengeluarkan lebih 800,000 pelajar berkemahiran. Selain itu, Timbalan Perdana Menteri berkata sebanyak 420 pelajar orang asli kini melangkah ke universiti sekaligus menjadi suatu pencapaian tertinggi dalam sejarah pentadbiran negara. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, Ahmad Zahid berkata, Jabatan Pengairan dan Saliran kini mengoperasikan 1,798 stesen hidrologi telemetri, 197 kamera pemantauan serta 36 model ramalan banjir di bawah program ramalan dan amaran banjir yang menggunakan pendekatan hidrodinamik. Selain itu, sebanyak 614 siren amaran banjir awal turut dipasang di kawasan berisiko tinggi bagi memastikan maklumat segera kepada penduduk.